Korang yang jenis suka pruning pokok kan, suka bentuk-bentukkan pokok, kasih handsome, kasih cantik-cantik macam pokok saya ni kan. Okey, korang patut dapatkan satu kata ni. Kau patut dapatkan satu kata ni dekat beg kuning saya. Ini memang khas saya nak recommendkan dekat korang. Kau tengok saya pruning pokok saya ni, cantik kan? Ni semua saya potong pakai ni je. Kan, kalau korang nak bentuk-bentukkan pokok korang ni, nak kasih macam ni kan, daun-daun dia dah panjang-panjang ni, yang kau potong je lah. Macam ni, nampak? Cantik terus. Auto cantik. Kasih dia. Harga dia pun tak mahal sangat. Sejadinya kalau korang nak, kau pergi tengok dekat beg kuning kau. Aku akan review barang-barang baik ya. Barang-barang yang memang praktikal pakai. Barang-barang yang tu aku tak nak review. Tapi aku nak review barang-barang cantik-cantik, barang baik-baik untuk pengguna-pengguna semua sekali. So jadinya siapa-siapa yang nak tengok review-review produk-produk murah, produk-produk function, korang pergi tengok dekat TikTok saya. Okey. Ini kalau korang nak, korang pergi dekat beg kuning saya. Nampak tak? Tajam. Okey. Function. Nampak? Senang je lepas ni. Kakak-kakak wajib ambil satu kak. Okey, sebab dia punya ni dia menekan macam ni tau. Biasa kan kata kan dia macam ni. Kan dia macam ni. So jadinya ini dia tekan macam ni. So jadi kita tak adalah penat sangat. Kita relax, lepas tu kita pun dapat potong dengan rata. Nampak? Itu function dia. Sebab tu saya kata yang ni memang function habis. Memang function habis. So kalau nak pergi tengok dekat beg kuning saya tau. Okey. Selesai masalah. Potong pun rata je. Mana tak rata tak. Baik. Kan? So, ini. Nanti pergi InsyaAllah. Saya nak teruskan. Kita punya dekat ladang kelulut beef farm saya ni. Memang saya pruning sendiri. Pokok-pokok ni. Baja pruning habis semua sekali. Sebab itulah saya memang cari barang-barang yang bagus. Barang-barang yang boleh pakai. InsyaAllah. Kata ni boleh pakai. Okay? InsyaAllah. So, daripada kita pakai kata kuning tu kan. Kata kuning tu. Kadang-kadang. Dia tak kata. Yang ni kena bawa. Nanti habis semua sekali. Okay? Assalamualaikum.